Hello Besti, hari ni kita nak masak asam pedas ikan pari. Mula-mula, panaskan sedikit minyak dan masukkan sebatang serai yang diketuk. Kemudian masukkan bawang merah, bawang putih dan sedikit belacan bakar yang telah dikisar halus, tumis hingga naik bau dan sedikit kering. Lepas itu, masukkan sedikit serbuk kunyit untuk bagi warna kuah yang lebih cantik dan menyelerakan. Sekarang kita masukkan cili kisar. Tahap kepedasan tu ikut selera masing-masing ya. Kalau suka lebih pedas dan pekat, boleh lebihkan cili kering. Tumis lagi sampai pecah minyak. Jangan lupa masukkan air asam jawa. Bila tumisan dah cantik dan naik minyak, boleh masukkan ikan pari. Kalau nak guna ikan lain macam ikan merah atau ayam pun boleh. Gaul bagi sebati. Seterusnya, masukkan air untuk jadikan kuah. Nak kuah pekat, letak air sikit. Kalau nak lebih kuah, tambah je ikut suka. Bila kuah dah mula mendidih, masukkan daun kesum. Memang tak lengkap asam pedas tanpa daun kesum. Kemudian, perasakan dengan garam dan serbuk perasa secukupnya. Selepas itu, masukkan kacang bendi dulu biar sedikit lembut. Bila bendi dah lembut, kita boleh masukkan tambahan daun kesum dan tomato yang telah dipotong 4. Dan siaplah asam pedas kita. Selamat mencuba Besti.